Sektor pendidikan MARA menyediakan perkhidmatan pendidikan bersepadu dan komprehensif daripada peringkat menengah hingga tertiary bagi melahirkan modal insan bertaraf global dan berintegriti selaras dengan visinya untuk menjadi penggerak yang unggul dalam memperkasakan modal insan sejajar dengan keperluan negara. Kenapa dengan awak ni macam serabut je, ada masalah ke? Bukan serabut, saya tengah pening ni. Pening? Sakit ke? Bukan, saya tengah pening. Saya nak pilih bidang apa untuk ke universiti nanti. Banyak sangat pilihan yang ada. Saya tak pasti mana yang sesuai dengan saya. Lah. Itu ke yang awak peningkan? Saya ingat apa tadi? Kalau macam tu, pernah dengar tak pasal hipotensi? Ha? Hipotensi? Ya, hipotensi. Hipotensi merupakan sistem inventory kerjaya berdasarkan tipologi Holland yang dihasilkan untuk kegunaan pelajar-pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM dan juga pelajar-pelajar institusi pendidikan MARA IPMA yang mana mereka boleh memilih program pengajian serta kerjaya mereka secara spesifik. Dan sistem ini disasarkan untuk pengguna dari golongan pelajar berusia 12 hingga 25 tahun. Objektif hipotensi menyediakan instrumen bagi pelajar mengenal pasti potensi diri secara online dalam menetapkan hala tuju kerjaya, menggantikan kaedah ujian secara manual serta dapat menjimatkan masa untuk menjawab soalan. Pengiraan skor dapat dilaksanakan secara automatik dan cepat dan masa dapat diperuntukkan untuk penerangan oleh kaunselor. Capaian kepada sistem dapat dibuat pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang mempunyai konektiviti internet. Keputusan ujian disimpan di dalam pangkalan data berpusat untuk rujukan dan cetakan semula serta analitik data oleh MARA. Menerusi sistem hipotensi ini, para pelajar dan pengguna boleh mengakses dengan menggunakan telefon pintar, gadget ataupun komputer di mana sahaja mereka berada dan yang paling utama mempunyai sambungan internet. Malah menerusi sistem hipotensi ini, para pelajar dan pengguna boleh mencetak dan juga menyimpan keputusan mereka untuk rujukan pada masa akan datang. Menerusi skor kerjaya yang diperolehi, para pelajar dapat gambaran yang jelas untuk kecenderungan minat, pilihan program dan juga kerjaya yang bersesuaian. Penggunaan sistem hipotensi secara atas talian menyebabkan penjimatan kertas serta dapat menjimatkan kos. Menerusi sistem hipotensi juga, maksimum masa bagi pengambilan dan pengiraan jumlah skor adalah hanya 7 hingga 10 minit sahaja berbanding 30 minit secara manual. Penjimatan masa selama 20 minit boleh digunakan untuk sesi penerangan bersama pegawai bertauliah atau kaunselor yang berdaftar. Maklumat yang disimpan di dalam pangkalan data berpusat ini juga dapat membantu MARA membuat analitik data untuk menghasilkan program-program pengajian baru di IPMA. Pelajar dapat mengenal pasti kecenderungan minat. Dengan adanya sistem secara online, penilaian boleh dibuat oleh pelajar dengan cepat dan di mana-mana sahaja. Dengan tersedianya sistem ini, lebih ramai pengguna dapat memanfaatkan perkhidmatan ini pada satu-satu masa. Melalui sistem ini juga, MARA dapat mengukur potensi perkembangan kerjaya seseorang pelajar itu secara khusus dan juga dapat menilai keperluan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga kompetensi mengikut kesesuaian bidang pelajaran yang mereka pelajari. Sistem ini turut mensasarkan kegunaan oleh kaunselor bagi memberikan perkhidmatan konsultansi, bimbingan dan kaunseling kerjaya. Selain itu, setiap pegawai MARA daerah dan pegawai latihan negeri
dapat menggunakan e-potensi ini secara meluas di setiap pejabat mara negeri dan daerah di Malaysia. Sistem e-potensi mara berkeupayaan untuk dikomersialkan di peringkat nasional bagi memenuhi keperluan instrumen kerjaya di institusi pendidikan di seluruh Malaysia. Tahap TRL sistem e-potensi mara adalah di tahap 9 di mana sistem telah terbukti beroperasi dalam persekitaran sebenar dan sudah boleh digunakan secara komersial. Sistem ini telah digunakan secara meluas semasa Karnival IGMA yang berlangsung pada setiap tahun sejak 2020. E-potensi sangat baik terutamanya kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka agar dapat memilih kursus kerjaya yang bersesuaian dengan personaliti mereka masing-masing. E-potensi ini adalah satu ujian psikometrik yang kita lakukan secara online. Ia dapat menjimatkan masa kita untuk memilih kursus yang kita ingin ceburi pada masa akan datang. Sistem e-potensi mara dibangunkan berpandukan 3-tier architecture design di mana lapisan pangkalan data, sistem dan antarmuka pengguna dipisahkan bagi memastikan keselamatan data terjamin dan sistem dapat diselenggara dengan lebih baik dan mudah. Sistem ini mempunyai ciri-ciri user authentication dengan mengamalkan penetapan kata laluan mengikut polisi keselamatan yang telah ditetapkan. Kata laluan juga disimpan secara encryption bagi memastikan data dilindungi. Karya e-potensi mara telah memperolehi daftar hak cipta di bawah Akta Hak Cipta 1987 pada 18 Ogos 2021. Seperti yang kita sedia maklum, personaliti pelajar dan personaliti individu itu sendiri berubah mengikut masa. Jadinya pelajar-pelajar yang pernah mengisi SDS dengan saya, bila dia datang pada masa yang kini, yang terkini ni dan dia mengisi e-potensi, dia macam very impressed. Cikgu, kita dah tak guna ke kertas-kertas yang banyak dulu tu? Yes tak, kita dah tak guna dah, kita guna sistem sekarang. Melalui sistem e-potensi ini, ramai pelajar telah dapat menyambung pelajaran mengikut minat mereka berdasarkan skor ujian yang mereka perolehi. Sehingga kini, seramai 132 orang kaunselor mara telah menggunakan sistem ini dan lebih daripada 8,000 orang pelajar telah mendaftar di dalam sistem ini dan mendapat manfaat menerusi 53 program kerjaya yang telah dilaksanakan. Melalui sistem e-potensi mara ini, proses bimbingan kerjaya oleh kaunselor menjadi lebih efisien dan juga cepat. Sistem ini relevan untuk membina kerjaya anda.